Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM mengumumkan bahawa ruang udara di sekitar Langkawi akan ditutup sementara bersempena penganjuran Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 2025 atau 525 yang dijadual berlangsung pada bulan ini. Menurut kenyataan rasmi yang dikongsikan menerusi laman media sosial CAAM, penutupan ruang udara ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula hari ini bagi memberi laluan kepada sesi latihan pertunjukan udara. Bermula 15 Mei hingga 19 Mei, latihan udara akan dijalankan mengikut jadual tetap iaitu dari jam 8.30 pagi hingga 9.15 pagi dan disambung semula pada jam 12 tengah hari sehingga 2.30 petang. Pertunjukan udara rasmi sempena 5.25 pula akan bermula pada 20 Mei dan berlangsung sehinggalah 24 Mei. Dan pada 20 Mei pula, ruang udara akan ditutup dari jam 8.30 pagi hingga 9.15 pagi serta dari 12 tengah hari hingga 2.30 petang. Bagi 21 dan 22 Mei, pertunjukan akan dijalankan dari 12.30 tengah hari hingga 2.30 petang, manakala 23 dan 24 Mei, dua sesi pertunjukan akan diadakan masing-masing dari 10 pagi hingga 12 tengah hari serta dari 2.30 petang hingga 4.30 petang.